Hai semua, nama saya Fizan. Pada episod ni lain sikit sebab ramai minta nak CCTV footage of apa yang berlaku dalam office kita. Kat USM Office ni kita ada a few CCTV lah. Kita pasang ni semua sebab kita nak ada safety untuk office kita. Takut kadang-kadang kita hilang barang atau kita ada some equipments lah. So to safeguard kita ada CCTV. Tapi there are some incident yang kadang-kadang kita punya barang macam tempat lain dengan mana kita letak. Atau kadang-kadang ada barang jatuh. So bila kita tengok CCTV footage, kebanyakan is more to kita kena ganggu instead of kita hilang barang atau apa semua. So to keep it simple, kita pun tak nak takut since ini tempat kerja kita. Kita remove lah all the CCTV from the office. Tapi footage kita ada simpan, kita save. So hari ni lah kita akan review sama-sama. Okey, kisah pertama dan CCTV footage yang pertama kita nak share korang pada relax sampai yang best punya. Best untuk korang tapi tak best untuk kita. Okey, kat office ni actually macam-macam yang berlaku. Tapi kita ingat macam kadang-kadang kan kita balik office nanti barang berselerak tau. So kita semua macam kadang-kadang takut juga, macam mana tahu mungkin ada tikus ke dalam office, kita tak tahu kan. Jadi kita start to check CCTV lah on kenapa macam bila kita tak dekat office ni tiba-tiba barang berselerak. So bila kita check CCTV itu yang kita dapat tertangkap benda yang kalau boleh tak nak ditangkap. Terus terang kan, kita rela lah adakan kata orang tu tikus dalam office kan daripada benda macam gini berlaku lagi seram. Kat office ni kan, kadang-kadang bila kita solat, dia macam ada funny things happen lah. Kadang-kadang macam dengar bunyi-bunyi benda goyang kat dalam office ni. Kadang-kadang dengar macam suara-suara orang, dengar macam footstep kat tangga. Memang selalu benda ni berlaku lah. Cuma one of it kita dapat tangkap lah dalam CCTV kita ni. So actually bila saya tengah solat tu, saya memang dengar lah very clear pintu belakang tu buka. Cuma saya fikir mana tahu itu Syafi dia nak tanya benda kan. Tapi nampak saya tengah solat, dia tak nak ganggu. Tapi lepas solat tu, saya check Syafi tak ada kat office. Dia masih on the way pergi kerja. So itu yang buat kita check CCTV lah. Lepas tu boleh nampak yang pintu tu buka sendiri. Kita kadang-kadang ni memang ada a few funny cases lah. So kita luar office kita ni, kita ada tempat lepak. Kadang-kadang ni malam-malam, there are times where bangla suka lepak kat luar tu. Diorang pakai tempat kerusi kita semua. Kita tak kisah. Cuma there is one whereby kerusi dia dah goyang and dia terlalu ke depan sampai saya tak lepak kereta. So saya tanya Syafiq, kau yang tolak kerusi ke? Dia kata tak. Saya pun rasa tak. So saya fikir ingatkan mungkin bangla ke apa, duduk, lepas duduk dia main tolak kan. So kalau itu dia, saya nak bilang dia nak pakai tempat kita, nak lepak, boleh. Tapi kemas-kemas lah, jangan sembarang. Dan setelah bila kita check footage, lain pula. Kita kat office ni, kita ada satu masalah. Kadang-kadang barang-barang kat office ni dia suka macam on sendiri. Lampu tu on sendiri lah, aircon tu on sendiri lah. Walaupun kita betul-betul tahu yang kita dah off lampu sebelum kita tinggalkan the day before. Okay? Kita ada night light kat office ni sebab kita tak suka office ni gelap-gelap sangat. Bagi saya tak baik lah, ada cahaya tu bagus kan. Lepas tu saya ingat macam kadang-kadang saya dengan Fusion sampai bergaduh tau. Macam kita kata, kenapa kau tak off aircon bila keluar? You know, cause the next day kita datang office, aircon is on. Bil mahal apa? So the thing is macam there was one day the aircon is on when I reach the office. So saya tak happy lah, saya confused kata kau tak tutup aircon sebab dia last to leave the office. Dan dia kata tak, dia dah off. Jadi saya tak puas hati, saya check CCTV footage untuk nak buktikan lah kan mungkin dia tak off aircon. Sekali bila saya check tu, apa yang saya tangkap kat CCTV tu bukan apa saya expect lah.
Bila dia buka tutup tu, terus terang kita tak dapat nak tipu diri sendiri lah kata orang. You know, yalah memang banyak kali footstep kat tangga ni kadang-kadang bunyi macam orang naik, orang turun, orang lari naik, lari turun. Kita selalu tak hiraukan lah. Tapi bila dah ada bukti macam gini, kadang-kadang memang seram-seram sikit lah. Actually seram banyak lah. Hai semua, nama saya Mujahid dan saya kawan dengan UXM. Sebenarnya diorang tanya saya untuk datang dalam episod ni sebab untuk ceritakan lah satu kejadian yang telah terjadi. Ni bukan saya punya first time lah di UXM Office, dah beberapa kali dah. Kat UXM Office ni dah banyak kali saya dengar bunyi orang naik tangga, turun tangga. Tangga belakang saya ni lah. Tapi saya diam je. Sebab UXM pun tak cakap apa-apa. So, saya diam lah. Tapi ada satu kejadian yang saya tak boleh lupakan. So, cerita dia begini. Saya nak ceritakan pun bulu roma saya dah naik dah. Jadi, time tu kita baru habis syuting silap saya. Satu series yang kita buat last year tak salah. Lepas habis syuting tu, saya masih ada time lagi. So, saya bilang UXM lah yang saya boleh lipat dengan diorang. Pergi balik office dulu, tengok diorang editing semua. Lepas tu kita lepak kat luar office. So kita lepak kat luar office berbual kosong lah macam biasa. Time tu tiba-tiba saya nampak macam ada kelibat. So terus saya diam diri. Saya tengok bawah. Saya tengok diorang pun tak cakap apa-apa. So, saya beranikan diri lah. Lagi saya beranikan diri, lagi saya rasa bulu roma saya menemang. Dah tak kena gaya, terus rasa gelisah. So, saya bilang diorang lah untuk masuk dalam office. So, Syafi masuk dalam office. Tapi bila saya pusing, Fizwan tak masuk. So, terus saya keluar balik, saya bilang Fizwan lah, Wan, masuk balik office. So, dia dapat masuk dalam. Lepas tu saya tak ceritakan apa-apa pun. Saya diam diri. Lepas tu pula, kalau siapa-siapa follow saya punya Instagram kan, saya demam. Saya demam untuk 2 minggu. Lepas saya dah pulih, UXM pun call saya. Tanyalah, apa khabar, kenapa tak turun office. So, saya turun office. Lepas tu saya ceritakanlah apa telah terjadi. Diorang pun tanya saya, bila berlaku, di mana semua. Saya bilang lah. Terus diorang bilang saya yang diorang ada CCTV kat luar. So, kita review lah tu footage. Jadi, apa yang saya nampak, itulah dalam video tu. Okay, the next one, saya ingat ini kejadian berlaku pada saya. Ini bagi saya seram gila. Saya ingat macam kat office ni, saya tengah solat. Kadang-kadang kat office ni, bila kita tengah solat, kadang-kadang macam banyak gangguan. Bukan, mungkin kebetulan, saya tak tahu. Tapi pada waktu ni, saya ingat saya tengah kat office seseorang. Saya tengah solat. Lepas tu, bila saya tengah solat tu, saya dengar macam ada bunyi benda kat bawah. Baru-baru saya diamkan, saya continue solat. Tiba-tiba saya dengar macam barang jatuh. Okey, ni part saya dah seram sendiri. Jadi saya ingat saya batalkan solat. Saya pergi tengok apa yang berlaku lah. So bila saya keluar tu, terus terang saya dah berzikir, dah istighfar. Sekali betul-betul saya nampak macam benda semua dah berkeladak kat bawah. I got two choice lah. Cabut, balik ataupun macam act as nothing happen. Jadi saya patah balik kat bilik tu. Saya continue lah solat. Alhamdulillah tak apa-apa yang berlaku bila saya solat tu.
Lepas solat, saya terus balik. The next day, saya patah balik office, saya check CCTV footage. Itu yang korang nampak apa yang tengah terjadi tu. Kita perasan kat office ni, bila kita solat kadang-kadang macam benda macam tak happy tu. You know, macam ada-ada je lah diorang nak kacau. Again, as korang tahu, kita punya working hours memang teruk. So there is once where saya seorang kat dalam bilik saya tu. So kat office ni memang dia selalulah kadang dengar macam kerusi goyang sendiri, atau kadang-kadang kita punya monitor tiba-tiba dia shake sendiri. Meja tak gerak tapi monitor tiba-tiba shake. Memang macam-macam lah. Cuma there is one incident untuk saya ni boleh tahan seram lah. Saya tengah buat kerja seorang-seorang time malam ni semua. Lepas tu tiba-tiba komputer depan saya tu dia on sendiri. Bila saya nampak tu, saya rasa takut jugalah. Otak fikir macam mana dia boleh on. Terus saya pergi komputer tu, saya just turn it off lah. Tak nak fikir apa-apa. Memang tak nak fikir apa-apa, tapi dah seorang gelap-gelap itu, fikirlah juga. Lepas tu saya sambung dengan kerja saya je. Tiba-tiba komputer tu dia on lagi. Kali ini ada rasa seram sikit lah. Baru maybe the first one rasa mana tahu komputer ada update, ada auto update, dia hidup balik. Mana tahu, saya try to think positively lah. Bila kali kedua tu, terusan tu saya dah takut. So just to be safe, apa saya buat, saya off itu PC. Saya keluarkan dia punya power dia semua, power socket dia saya keluarkan. Saya matikan switch dia semua. Lepas tu saya sambung dengan kerja balik lah. Just tak mau fikir sangat, sambung kerja. Tapi apa yang menyeramkan, and at the same time tak masuk akal, komputer tu on lagi. Bila saya nampak tu kan, terus terang jantung laju lah. Jantung laju gila, dah start cold sweat, tangan sudah berpeluh. Tak tahu apa nak buat. Saya just try to call Syafi tak angkat. Saya tengok, double check, saya tengok confirm dia punya power socket semua saya dah unplug, semua dah cabut, power semua dah off. So dia tak masuk akal on how komputer tu boleh on lagi. Dia betul-betul tak masuk akal. Saya pun terus lari lah, saya keluar situ. Saya pun memang ada kerja lah, tapi tu rasa dah memang semacam tu off gila. Saya ingat sekian hari saya tengah nak pergi kerja. Kita start edit malam lah. Bila saya on the way kerja tu, saya confident yang saya nampak benda yang sepatutnya saya tak nampak lah. So bila saya dapat kereta tu kan, saya bilang Syafi, dan kita tengok. Bila tengok, nampak tak ada apa-apa lah. Tapi kereta saya ada dashcam, depan belakang aduh. So saya keluarkan SD card lah, kita check lah komputer. And this is what we found. Bila saya tengah naik saya punya ramp tu, saya rasa saya nampak benda yang saya tak sepatutnya nampak. Terus terang dashcam tu dia tak buat justice. Sebab apa saya nampak dengan mata saya sendiri tu, dia macam besar, tinggi, macam bulu-bulu itu. Okey, jadi itulah antara CCTV footage yang kita ada. Ada banyak lagi tapi kita rasa tak sesuai untuk kita share kat sini. Itu macam dah peribadi sikit lah. Harap korang dapat belajar sesuatu pada video hari ni. Kita sebagai manusia janganlah takut-takut sangat. Kita takut pada satu je. Pada apa? Korang tahu pada Allah. Minta doa banyak untuk lindung kita, jaga kita di dunia ni dan juga di akhirat. Okey.
Pada semua yang menonton video ni, kita daripada pihak UXM, kita selalu doakan korang yang terbaik dan harap korang dapatlah doakan UXM yang terbaik ya. Moga kita sihat-sihat selalu dan selamat selalu. Okey, terima kasih semua sudi menonton Cerita Hantu SG. Oh ya, saya lupa. Ada pesanan daripada kawan saya. Sekejap Nama saya Mujahid bukan Luqman macam episod 1 tu. Okay, sebab banyak-banyak makcik kat luar tu banyak dah cakap tu, kenapa awak curi duit dari UXM? Kenapa awak hantar-hantar barang? Itu bukan saya. Tu hanya lakonan saja. So minta maaf, okay? Nama saya Mujahid, bukan Luqman. Okay, terima kasih.